Nama saya Yusri daripada wakil daripada jaringan orang asli lah Semenanjung Malaysia, dan saya juga merangkap bukan merangkap lah, sebagai naib Presiden JOS se-Malaysia. Okey. Ya. Boleh ceritakan sikit tentang event hari ini? Hari ini kita serahkan memorandum untuk bantah dasar pemberi memilikan tanah lah. Sebab walaupun dah banyak kali kita dah hantar bantahan demi bantahan dan hantar surat lagi, dan kita pun ada buat berbagai perjumpaan. Kita jumpa dengan Sultan, kita jumpa berdialog dengan Jakwa, kita hantar memorandum kepada Jakwa, kita berjumpa dengan Menteri Besar. Tapi benda ni masih lagi diteruskan. Jadi inilah, kita terpaksa teruskan usaha ini juga. So MB mana Sehingga MB Pahang. Pahang Ya. Kami jumpa dengan Sultan Pahang juga. Perjumpaan tu pada 7 hari bulan 7. Ya. Dan saya minta itu untuk perjumpaan kali kedua lah untuk negeri Pahang. Untuk kita bincangkan tentang dasar pemberi memilikan tanah ini. Dan untuk untuk makluman, dasar pemberi memilikan tanah ini, kalau kita lihat pada kehadiran, mungkin macam seolah-olah orang asing menerima dasar pemberi memilikan tanah. Tapi mereka sebenarnya dalam dilema, bukan dilema, mereka tak faham sebenarnya. Kalau diberi penjelasan, baru mereka memang, kalau mereka contohnya mereka melihat apa yang ada di belakang ni, mereka takkan menerima, mereka takkan berminat, mereka takkan bersetuju. Cuma kalau dicakap secara lisan, memang mereka setuju sebab mereka tak faham. So yang tadi cakap tentang isu Suhakam itu, sebelum inquiry Suhakam selesai, kenapa mereka teruskan itu? Boleh ceritakan sikit apa sebenarnya yang berlaku tentang Suhakam, inquiry Suhakam? Ya, sebenarnya pada 30 hari itu, 30 Mac 2012 di Pejabat Suhakam di Selangor lah, di KL lah, bahawa pihak Jakwa telah berikrar bahawa mereka tidak akan meneruskan dasar pemberi memilikan tanah ini. Sehingga proses inkuari tersebut selesai lah. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, pihak Jakwa tetap meneruskannya, dan contohnya di kampung saya mereka melaksanakan dasar ini tanpa pengetahuan orang kampung, hanya dimaklumkan kepada tempatnya. Orang kampung tak tahu. Kampung you di mana yang? Kampung saya Sungai Mai. Kampung orang asli Sungai Mai. Dan seperti yang dinyatakan di dalam surat ini juga, yang dilampirkan ini, bahawa tanah kami akan disukat sebanyak 459 hektar. Tapi kalau sekiranya kita pergi ke lapangan, tanah kami tersebut sudah dipotong-potong. Dan dia sudah diambil. Kalau dihitung memang sudah tiada lagi. Cuma dia tulis sahaja. Itu yang kami tak bersetuju. Dan kalau walaupun cukup jumlah yang ada sekarang ini 459 hektar, sebenarnya kawasan ini tidak melibatkan kawasan tanah adat kami dan tidak melibatkan tadahan air. Yang surat ini siapa yang bagi? Ini Jakwa yang bagi. Jakwa. Ini pun saya pergi ambil dekat pejabat. Kalau tidak saya tak dapat. Oh, bulan 6 lah dia bagi. Ya. So maksudnya dia bukan bagi bulan 6. Saya dapat ni lewat. Okey. So maksudnya Jakwa dalam surat ini dia janji itu 450 hektar akan ditetapkan sebagai tanah adat lah. Tapi yang Encik found out, dia dah bagi semua untuk memberi pemilikan lah. Ya. Okay. Diberi pemilikan dan tanah tersebut memang tak cukup jumlah ini. Okay. Dan walaupun cukup jumlah ini, tanah tersebut tidak melibatkan tadahan air dan tanah adat. Yang mana di dalamnya ada perkuburan, ada pokok-buahan, tempat-tempat keramat